Ini sedikit recap untuk game Malaysia menentang Laos pada Selasa yang lepas. Ada sedikit perubahan. Nazmi Faiz berada di luar, manakala Faizal Halim berada di skuad utama. Yang selebihnya sama seperti apa yang terjadi di Laos. Seawal minit pertama hingga minit ke-45, Malaysia mendominasi dari segi position. Bermaksud dari segi passing, dan bola itu memang lebih lama berada di kaki pemain-pemain Malaysia. Cuma approach pemain Malaysia untuk menyerang ke kubu Laos sejujurnya kurang berkesan, disebabkan taktikal Laos yang meletakkan pemain yang ramai di bahagian bawah menyebabkan mereka sukar melakukan gerakan solo. Oleh itu, pendekatan yang digunakan oleh pasukan Malaysia setakat sekarang adalah crossing daripada kiri dan kanan. Dengan striker Romel Morales yang kurang tajam menjadikan kita punya serangan kurang berbisa. Ada beberapa ketika Laos melakukan counter attack. Jaringan Laos dijaringkan pada minit ke-19, hasil sepakan deras luar kotak penalti daripada pemain berjersey nombor 6. Pada masa pertama ada kombinasi gameplay berbanding yang permainan di Laos. Bermaksud adanya gerakan-gerakan 1-2, itu yang positifnya. Untuk separuh masa kedua, Peter Komorski masih tidak melakukan sebarang pertukaran, memberikan gambaran bahawa beliau masih percaya barisan kesebelasan utama yang sekarang ini mampu menghasilkan sesuatu. Pada minit ke-60, satu sepakan percuma yang gagal ditepis penjaga gol Laos, Faizal Halim meletakkan jaringan 1-1. Satu kombinasi gameplay daripada Arif Aiman mencari Romel Morales, 1-1-2, satu turningan baik daripada Romel Morales dan menjaringkan gol. Hasil jaringan daripada Romel Morales pada minit ke-70 bermula dengan sepakan penjuru daripada Arif Aiman singgah di kepala Dion Kus, dan bola itu betul-betul berhenti di hadapan Romel Morales. Beliau terus menjaringkan gol yang ketiga. Jaringan sendiri pada minit ke-80, satu miscommunication daripada pertahanan Laos menjerat goalkeeper muda Laos. Satu jaringan sendiri daripada pasukan Laos. Pablo Joshua yang baru sahaja masuk menggantikan Faizal Halim belum sempat berpeluh lagi sudah menjadikan gol yang kelima untuk pasukan Malaysia. Selepas dua game menentang Laos, ada beberapa position yang kita perlu teliti. Apakah itu, tuan-tuan? Yang banyak diperkatakan sudah semestinya bahagian striker kita, Romel Morales. Dua game ni memang Coach Peter Komorski percaya dengan kemampuan Romel. Perform atau tidak, susah nak cakap. Sebab dia skor, cuma kurang tajam itu memang sudah jelas. Ada banyak faktor mengapa ini boleh terjadi. Antaranya adalah disebabkan minit permainan Romel itu sendiri di JDT dan juga skuad nasional sebenarnya agak sedikit. Oleh itu, tak adil untuk kita hukum dia dalam dua game menentang Laos ni. Kita cuma boleh harapkan next game Romel Morales, jika diberi peluang lagi, beliau semakin baik. Untuk bahagian defend, kita skip sebab kita menentang Laos. Bukan pandang rendah, cuma untuk level itu cabaran untuk benteng pertahanan sebenarnya agak kurang. Yang terakhir, position yang paling crucial, attacking midfielder dan juga central midfielder. Coach Peter Komorski sedaya upaya mencari solution siapakah yang boleh bermain di position ini. Jika sebelum ini kita di Ipin dan juga Havel, tapi selepas ketiadaan mereka memang terasa berbeza bahagian serangan kita. Semasa di Laos, game pertama position ini diisi Nazmi Faiz dan juga Afiq Fazal. Untuk first half, Nazmi agak lost, manakala Afiq bermain dengan baik, cuma kurangnya hantaran through ball. Masuk je second half baru nampak ada link up play daripada pemain tengah dan juga striker. Untuk game kedua di Bukit Jalil, Peter Komorski merehatkan Nazmi Faiz dan memasukkan Faizal Halim, manakala Afiq dikekalkan dalam kesebelasan utama. Seperti biasa, akan ada dua pemain yang akan bermain di bahagian atas, manakala Faizal Halim akan drop sedikit untuk membantu di bahagian tengah. Dari segi gameplay, Afiq aku rasa boleh dikatakan diparas selamat dengan kawalan bola di bahagian tengah, cuma kurang idea untuk hantaran through ball. Overall, boleh dikatakan baik. Cuma position di hadapan Afiq, yang tu seram sikit. Peter Komorski sudah mencuba dua pemain, iaitu Nazmi Faiz dan juga Faizal Halim.
tapi masih belum cukup untuk menghasilkan serangan yang tajam. Mujur ada dua individu ini, Deong Kools dan Ko Bin-ong. Peranan mereka dalam membantu bahagian serangan sangat-sangat penting. Untuk perlawanan seterusnya, kita akan bertemu Nepal pada bulan 11 nanti dan selepas itu Vietnam pada bulan 3 pada tahun hadapan. Sejujurnya dalam kumpulan F ini, ujian paling besar adalah berdepan Vietnam.